Kenali ikan lepu, spesies ikan beracun yang digeruni dalam dunia pemancing. Ikan lepu, yang juga dikenali sebagai depuk atau stonefish, merupakan ikan yang tidak asing lagi dalam dunia memancing di Malaysia. Namun, ikan ini merupakan salah satu jenis ikan yang paling beracun di dunia dan boleh menyebabkan kematian kepada sesiapa yang terkena sengatannya jika tidak mendapat rawatan yang segera. Terdapat beberapa spesies ikan lepu yang perlu dikenal pasti untuk mengelakkan kesilapan dalam mengenali ikan ini jika terkena pancing. Ikan lepu tembaga atau depuk adalah salah satu ikan paling berbisa di Malaysia. Walau bagaimanapun, jangan keliru ikan lepu, depu dengan ikan kerapu singa yaak. Bentuknya lebih kurang sama, tetapi jika diteliti ikan kerapu singa ini tidak berbisa, cuma giginya sangat tajam. Jika anda terkena sengatan dari ikan lepu, kesan yang akan dirasakan termasuklah sesak nafas, badan terasa sejuk dan panas, pengsan, pitam, bengkak di tempat sengatan dan boleh berakhir dengan kematian jika tidak diberikan rawatan dengan segera. Bagi mengatasi sengatan dari ikan lepu, beberapa tindakan boleh diambil seperti mengambil daun pokok ekor ular dan menumbuknya hingga lumat lalu letakkan di itu. Tumbuk daun pegaga dan tampal di kawasan yang terkena juga boleh membantu mengurangkan kesan sengatan ikan lepu.